Ada orang kata kita tak mau ikut ulama, nak ikut hadis Nabi saja dengan ayat Quran. Orang ni tak boleh hidup di zaman kita. Kerana apa? Kerana kita perlukan ulama. Apa? Untuk apa? Untuk buat hukum baru tak? Memperjelaskan hukum. Kalau mu nak pakai Quran dengan hadis saja, mu nak beli gua ni dengan tong. Cuma baca satu ayat Quran, satu hadis Nabi tentang jual beli dengan tong. Tahu tak jual beli dengan tong? Bandar tak jegi bandar. Allah darat sungguh lah. Ni tong bubuh piti keluar air kotak tu. Anda apa dah? Bohong mulut-mulut. Dah ke sini ada, marah ada. Bukan tahun 70 hang Tahu tak? Kan ada kau potong tu. Nak pilih air 501 nombor. Nah, air anggur 02. Air anggur ras kotak. Bang, bubuh sekian tekan 02 tu bed tak? Dia mau akak jual beli dengan siapa? Mana tuang dia? Ini ulama punya kerja berijtihad. Memerah keringat, badlul was'i fi talabil maqsud, memerah keringat, berfikir begitu gini untuk mendapatkan keputusan hukum. Cara nak mendapat keputusan hukum, cari ayat Quran, cari hadis Nabi sebagai sandaran. Itu kerja ulama. Dah. Mari kita dia tak mau ikut ulama. Tapi anak anda dah atas sekolah. Dah atas sekolah. Apa? Buku dia jual lah kan? Beli buku baca diri rumah. Kita atur kat sekolah supaya cikgu lebih faham apa maksud buku tu. Cikgu akan baca, cikgu akan jelaskan, barulah murid-murid faham. Jadi kita dengan Quran itu tak faham, perlukan ulama beri penjelasan. Gitu.